Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, adik-adik yang mendengar sesi taklimat kita sebentar tadi. Hampir sejam sudah anda dengar taklimat. Jadi untuk sesi yang kedua ini adalah sesi temu duga ataupun mau kepada kita panggil soal jawab lah. Untuk kita tapis, kita pilih mereka yang betul-betul layak untuk kita pilih bersama dengan kita dalam program pengurusan haji dan umrah. Jadi saya nak highlight sedikit beberapa perkara. Hampir sejam dah anda dengar taklimat tadi. Ini beberapa rumusan yang saya boleh berikan untuk program sijil terlebih dahulu. Baik, okey, untuk program sijil, suka untuk saya ingatkan dia adalah dijalankan 100% secara online menggunakan portal pembelajaran ehaj.my. Jadi kalau sekarang tuan-tuan buka sekarang ni website www.ehaj.my, tuan-tuan takkan jumpa lah. Dia akan keluar website tu, tetapi dia akan minta username dan password. Bermakna mereka yang telah melepasi sesi temuduga sahaja yang akan diberikan akses kepada portal pembelajaran kita, iaitu ehaj.my. Dan suka untuk saya ingatkan juga, dia dijalankan 100% secara online. Berapa lama? 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan lalui 20 modul. 20 modul tu bukan merangkumi tentang haji umrah semata-mata. Maksud saya bukan berkenaan dengan hukum hakam semata-mata. Ada banyak. Salah satunya adalah tentang fiqh wanita dalam bab umrah haji. Kemudian berkenaan dengan komunikasi asas bahasa Arab. Asas komunikasi berkesan bahasa Arab di 2 kota suci. Kemudian ada juga tips-tips kesihatan. Penting tak untuk kesihatan? Sangat-sangat penting. Bagaimana kita nak membawa jemaah yang berkerusi roda? Bagaimana kita nak bawa jemaah yang ada dialisis? Tentulah berbeza. Dan sekiranya berlaku kecemasan, apa yang perlu kita buat? Asas CPR. Modul yang berikutnya juga ada juga modul tentang sirah Mekah dan Madinah. Dan tambahan bonus untuk tahun ini, kita bawakan 3 tambahan modul, iaitu skill pengucapan awam, penyampaian tazkirah, cara-cara untuk memberikan tazkirah. Kemudian skill bercakap penting, skill mendengar pun penting. Kadang-kadang mutawif dia tahu cakap je kan, tapi dia tidak tahu skill kemahiran mendengar daripada jemaah-jemaah. Rintihan jemaah ni, apa soalan yang ditanya, kita kena ada kemahiran mendengar juga. Dan modul bonus yang ketiga adalah tentang panduan doa-doa sepanjang ibadah haji umrah. Bukan sahaja sepanjang berada di kota suci Mekah Madinah, dalam masa yang sama sepanjang tuan-tuan daripada airport, daripada rumah, keluar rumah nak pergi ke airport, apa doa-doanya. Dalam kapal terbang, apa doa-doanya. Ketika sa'i, apa doanya. Ketika tawaf, apa doanya. Ketika dalam beribadah dan balik pun, apakah doa-doa yang ada. Itulah 20 modul, yang mana 20 modul ni merangkumi 252 video yang tuan-tuan perlu tamatkan dalam tempoh berapa lama? 3 bulan. Jadi kita rangka modul ni sebenarnya memang untuk mereka yang busy. Kalau mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang memang busy kan, kerjanya siang dan malam 24/7, jangan risau. Kita rangka modul ni untuk anda yang busy macam mana pun, insya-Allah boleh tamatkan dengan berkesan. Sebab apa? Kalau kita bahagikan 252 video dibahagikan dengan 3 bulan ataupun 90 hari, bermakna satu hari tuan-tuan hanya perlu habiskan 3 ke 4 video sahaja. 3 ke 4 video ni, dan durationnya tidaklah panjang. Satu video antara 5 minit, paling lama pun mungkin 8 minit, 10 minit. Dia tidaklah satu video sampai berjam-jam. Dan menarik je juga, dalam portal ini kita adakan juga sesi soal jawab. Maksudnya kumpulan soal jawab yang telah favorite question and answer yang telah ditanya oleh peserta-peserta sebelum ini. Hampir 5,000 soal jawab berkenaan dengan haji umrah telah kita compilekan. Jadi kalau ada sebarang persoalan, boleh rujuk dekat situ. Dalam masa yang sama, apa yang membuatkan kita tahu kita faham ke tak faham? Kuis. Kuis akan dijalankan setiap hari Jumaat. Jadi kuis ni jangan risau, dia adalah open book. Kita akan buka daripada pagi sampailah tengah malam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan diperuntukkan berapa lama? 1 jam je. Contoh tuan-tuan buka kuis tu pukul 12 tengah hari. Sebelum jam 1 dah kena tamatkan kuis tu. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan buka waktu pukul 9 malam. Sebelum jam 10 kena tamatkan jawab kuis tu. Kuis tu simple je, dia open book question. Dan teknik pembelajaran bukan saja melalui video, tuan-tuan boleh download juga kita punya, dipanggil apa? Nota. Nota-nota yang ada. Modul 1, apa notanya, tuan-tuan boleh download. Selain daripada video, ada sesi soal jawab dan ada nota. Dan sepanjang 3 bulan ini juga, tuan-tuan akan ada sesi live coaching. Live coaching ini akan berjalan
setiap 2 minggu satu kali. Maksudnya tidaklah setiap hari. Ni contoh jadualnya kan. Contoh jadualnya Isnin sampai Jumaat. Hari Jumaat ni kita jawab kuis. Kemudian hari Sabtu, minggu pertama tak ada live coaching. Minggu kedua akan ada live coaching. Minggu ketiga tak ada live coaching. Minggu keempat akan ada live coaching. Okey, jadi lepas tamat 3 bulan, habis tamat 3 bulan, tuan-tuan dan puan-puan akan ada sesi 2 hari 1 malam praktikal yang mana kita telah tetapkan tempatnya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Hotel Sri Malaysia yang terletak di Bagan Lalang. Di mana ni? Bagan Lalang ni terletak di Sepang. Kenapa kami buat di Sepang berhampiran dengan KLIA? Kenapa tuan-tuan dan puan? Tak lain tak bukan kerana pelibatan program pensijilan SPSU ni bukan daripada Malaysia saja. Kita ada rakan-rakan kawan-kawan kita daripada Brunei Darussalam, kita ada rakan-rakan kita daripada Indonesia, daripada Singapura. Jadi mereka ni semua akan berkumpul 2 hari 1 malam untuk jalani praktikal. Apakah kandungan pengisian 2 hari 1 malam ni? 2 hari 1 malam ini akan ada sesi evaluation test untuk kita kategorikan kita punya mutawif ni ataupun peserta kita ni kategori alumni grade A ke, grade B ke, grade C. Jadi 2 hari 1 malam ni seronok tuan-tuan puan. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan akan berkumpul dengan peserta-peserta daripada luar negara. Kita belajar culture mereka dekat luar negara. Macam mana mereka ni dekat negara mereka amalkan Islam. Macam mana kita dekat Malaysia amalkan Islam. Kita berkumpul pendapat lah dan pandangan. Dan untuk makluman, untuk anda yang tamat 3 bulan dan hadir 2 hari 1 malam, mereka ini sahaja yang kita akan benarkan untuk jalani KPJ TTT. Apa itu KPJ TTT? KPJ TTT ni adalah kembara pencucian jiwa trainer. Kalau pelajar diploma kita tadi ada praktikal dekat Mekah Madinah, betul tak? Sama juga kalau untuk program sijil, kita sediakan juga praktikal di Mekah Madinah. Tetapi praktikal ini tanggungan sendirilah tuan-tuan. Kalau pelajar kita ditaja kan oleh yayasan, tetapi untuk yang ni tanggungan sendiri. Tapi berita baiknya untuk anda peserta SPSU, anda akan dapat rebate khas RM500 rebate tunai. Maksudnya kalau package tu RM9,900, jadi tolaklah RM500. Dan berita baiknya juga untuk alumni, ada cara bagaimana tuan-tuan dapat pergi umrah KPJ TTT kembara pencucian jiwa trainer ini secara percuma. Bagaimana? Soalan itu akan terjawab sewaktu 2 hari 1 malam. Jadi mereka yang hadir 2 hari 1 malam saja, praktikal 2 hari 1 malam di di Sepang itu saja, mereka ini saja yang akan dapat sijil pensijilan SPSU. Kalau tidak hadir, tidak dapat. Okey, tadi saya ada maklumkan berkenaan dengan kita punya pembelajaran adalah 3 bulan, betul? Tetapi untuk anda yang buat keputusan hari ini untuk sertai kita, hari ini saja ya, kita akan bagi tempoh, kita akan bagi tambahan lagi 9 bulan. Bermakna 12 bulan. Kalau kemasukan tuan-tuan dan puan-puan pada bulan Julai 2025, jadi tempohnya akan jadi sampai Julai 2026. Bermakna apa sahaja video-video baru yang kita update dalam tu, tuan-tuan masih boleh mengikuti dari masa ke semasa. Akses langganan kita bagi selama 1 tahun. Jadi persoalannya, bagaimanakah untuk tuan-tuan dan puan-puan menyertai kami? Untuk makluman anda, ini adalah harga nilai sebenar untuk sijil profesional Haji Umrah. Nilainya adalah 6,780. Nanti dulu. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk menyertai SPSU untuk batch kita yang terkini, berita baik untuk anda. Hari ini kami ada sediakan tak banyak lah. Tak banyak slot yang tinggal. Nanti anda boleh klik link yang kita berikan. Tinggal berapa saja kota. Maksudnya kota tu habis, bermakna kita akan tutup. Apa kepentingan mereka yang rebut kota awal ni? Mereka akan dapat pengurangan sebanyak RM3,000. Bermakna 6,780 tolak dengan RM3,000. Bermakna jadi berapa? Kalau 6,780 tolak 3,000, tinggal 3,780 saja. Nanti dulu. Tuan-tuan tidak perlu bayar penuh 3,780. Untuk hari ini kita akan pilih mereka yang membuat tindakan awal. Iaitu berapa banyak? Yang tuan-tuan perlu jelaskan hanyalah RM650.
permulaan dia untuk booking awal. Booking awal ni untuk apa? Untuk lepas ni, tuan-tuan yang dah buat bayaran RM650, jadi pihak kami akan hubungi anda untuk beri consultation. Bilakah tarikh kemasukan anda? Macam mana anda punya perjalanan? 2 hari 1 malam macam mana? Pihak kami akan hubungi anda untuk consultation. Macam mana? Okay, klik link dekat bawah ni. Saya akan berikan link. Link ni ingat hanya untuk mereka yang terawal saja. Contohnya kalau anda terlepas kota yang kita berikan ni, boleh tak anda sertai special? Boleh, tetapi tidak dapat potongan RM3,000. Banyak tuan-tuan puan, RM3,000 ni kalau tanya saya sangat-sangat membantu. Cuma hari ini tidak perlu bayar RM3,000 lebih, hanya bayar booking pra pendaftaran sebanyak RM650 sahaja supaya pihak kami dapat lock tempat untuk anda dan pihak kami boleh keluarkan terus serta-merta surat tawaran. Surat tawaran anda akan dapat dalam tempoh 48 jam. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk anda yang sedang menonton ini, pastikan anda buat keputusan segera. Kalau dah terlepas, minta maaf. Anda nak minta lagi kita buka kota lagi ke tidak? Tak boleh. Ini adalah untuk anda yang bertindak awal sahaja. Okey? Jadi anda boleh kliklah link yang kita berikan dekat bawah ni untuk anda booking dan sekiranya tamat kita akan tutup serta-merta. Jadi anda kena buat tindakan awal. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas masa yang anda berikan untuk bersama dengan kami dalam sesi taklimat pada hari ini. Saya ucapkan semoga berjaya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan menjadi pilihan untuk sama ada anda dipilih untuk jadi tetamu Allah ataupun menjadi pembimbing kepada tetamu-tetamu Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.